Wanita persoal kampung di Sentul dijadikan penempatan warga asing. Kampung Padang Balang, kampung warga asing. Ha tu duk berniaga skrin Pakistan ke apa tak tahulah. Ni belakang Pecawang ni. Beranyuk-anyuk membiak. Aku tak kata macam babi macam mana. Seorang wanita mempersoalkan kewujudan penempatan warga asing terutama etnik Rohingya di kampung Padang Balang, Sentul, Kuala Lumpur. Ia juga berasa hairan bagaimana pendatang asing boleh mendirikan rumah serta sekolah di dalam kampung tersebut. Wanita itu turut memohon agar pihak berkuasa membuat pemeriksaan dan mengambil tindakan agar kejadian seperti di Sungai Tekali Hulu Langat tidak berulang. Kampung Padang Balang, kampung warga asing. Ha tu duk berniaga skrin Pakistan ke apa tak tahulah. Ni belakang Pecawang ni. Beranyuk-anyuk membiak. Aku tak kata macam babi macam mana. Membiak beranyuk-anyuk subuh sungguh. Ni tak tahu, tak pasti ni. Tanah kerajaan ke, tanah hak persendirian ke tak tahu. Tepi ni tepi sungai tau. Ni membiak puak pendatang ni membiak apa yang tak ada di sini serba-serbi. Ni tampung rumah dah boleh duduk dah. Sekolah pun ada. Tapi lah ni start isu ni panas. Mereka tutup sekolah tu dalam seminggu dua ni mereka tutup sekolah, tak ada budak-budak sekolah untuk pendatang. Ni lori tak lori, serba-serbi, kilang besi tak kilang besi, kedai besi tak kedai besi. Apa yang tak ada tahun ni, kawas tak kawas, kereta berbiji-biji, lori, highlight apa serba-serbi. Ni semua puak-puak pendatang. Dalam kampung Padang Balang ni, bukan setakat puak hanyut je. Pendatang dari pelbagai negara duduk berkelompok kat dalam ni, duduk beranak pinak kat dalam ni. Ni kat mana? Kampung Padang Balang. Dari sana Sentul, dari ujung tu KLTS, KL Traders. Kampung ni terus. Jangan katakan di Langat. Di Kampung Padang Balang. Tolong cek sama nah. Tolong cek sama pihak berkuasa, tolong cek sama. Ni Padang Balang. Dari sana, Taufik Darul Furqan. Terus saja ujung ni. Tolong cek sama nah. Kat mana kampung Padang Balang tu? Dari sana, kalau main dari sana, dari Sentul. Masuk sini. Sana kalau straight, KLTS, KL Traders. Kampung Padang Balang tu masuk sini. Masuk sini, terus je. Beranak pinak. Dalam ni dalam kampung ni beranak pinak puak-puak Rohingya. Membiak macam babi. Beranak pinak, beranyuk-anyuk puak Rohingya kat dalam ni. Tak tahulah macam mana. Hei, Malaysia.